Pernah tak dengar akaun emas Public Gold? Bagi yang belum tahu lagi kan, akaun emas Public Gold ni adalah cara yang termudah dan termurah setakat ni untuk kita semua mula buat simpanan dalam bentuk emas. Boleh mula simpan emas ni serendah 1 gram ataupun RM100 ataupun ikut bajet kita sendiri. Akaun emas Public Gold ni ianya patuh syariah dan ianya tiada had simpanan. Dan yang paling bestnya untuk anak muda ataupun student, akaun emas Public Gold ni ia bukan satu komitmen wajib bulanan yang kita kena komit buat simpanan setiap bulan. Simpan emas dalam akaun emas Gap ni bila dah cukup gram emas yang kita nak, contohnya 10 gram, 50 gram, 100 gram ataupun 1 kilogram, kita boleh keluarkan saja emas fizikal kita daripada akaun emas Gap ni dalam bentuk gold bar, boleh dalam bentuk dinar pun boleh. Bila mana kita dah simpan banyak emas kita dalam akaun emas Gap ni, sebenarnya ia tiada upah simpan. Simpanlah berapa banyak yang tuan-puan nak simpan, simpanlah berapa lama yang tuan-puan nak simpan, ia tetap tiada upah simpan. Dan yang paling best sekali, urus niaga dia 24 jam. Tak kisahlah tuan-puan berada di mana sahaja, di waktu bila sahaja tuan-puan boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas. Best kan akaun emas Public Gold ni? Jadi untuk tuan-puan yang belum lagi ada akaun emas Public Gold ni, tuan-puan boleh terus kontak saya untuk saya bantu buka akaun emas Public Gold tuan-puan secara percuma. So dapat sesuatu, cek komen, jangan lupa follow.